huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Allah, Tuhan yang bangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu rasul yang ummi kepada bangsa yang juga ummi. Dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Makna ummi itu ialah tak tahu tulis dan tak tahu baca, dan nabi itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Kerja Nabi Muhammad ni apa dia? Allah beritahu Nabi Muhammad kerja dia yatlu alaihim, baca kepada puak-puak ni, kepada orang Arab ni semua, ayati, ayat-ayat Quran. Turun main wahyu, Nabi baca. Wa yuzakkihim, dan kerja Nabi ialah nak membersihkan hati mereka daripada syirik kepada Allah. Betul, ingat balik Nabi dibangkitkan di kalangan masyarakat hak buat semua benda. Minum arak, berzina, bunuh orang, anak sendiri. Kalau beranak-beranak keluar main perempuan, dia bunuh. Pasal pahaman mereka, perempuan ni akan membawa aib kepada keluarga satu hari nanti. Sebelum dia bawa aib, bunuh bang, aku tak mahu anak perempuan. Aib bila dapat anak perempuan, terus pegang anak, bawa pergi tengah padang pasir, kamu hidup-hidup. Itu Arab jahiliah. Ayat tu yang duk mai balik dalam masyarakat kita hari ini. Dapat anak hari ni lagi teruk, dia tak kira lelaki, tak kira perempuan, dia pergi buang dah betul aja. Jumpa mayat biji, mata dah bengkak besar tu dah. Pasal apa? Tak rendam dalam air semua. Lagi teruk daripada Arab jahiliah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda ni duk mai balik elok ni. Dan kerja Nabi apa dia? Wa yuzakkihim, nak cuci bersih hati mereka daripada benda-benda tak elok ni. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan kerja Nabi ialah nak mengajak kepada masyarakat Arab ini tentang Alkitab, Quran, wal hikmah, dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak ajak depa benda ni. Firman Allah, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan adalah mereka itu, yakni daripada dahulu datang Nabi Muhammad itu, daripada jumlah segala orang yang sesat nyata. Sebelum Nabi mai, depa hidup dalam sesat. Arak ni minuman hari-hari. Celak mata minum arak, tengah hari arak, petang arak, malam arak, tidur dalam keadaan mabuk arak. Mai balik dah ni, mai balik dah. Sambut tahun baru dengan arak. Hari ni sambut tahun baru dengan parti minum arak. Bila serbuan dibuat oleh pihak berkuasa agama daripada 100 orang ada dalam kelab tu, 70 Melayu.